Apa yang boleh tengok sekarang, Harzan, dia partner dengan siapa-siapa boleh naik weh. Sebab Harzan sudah ada fan base yang kuat. Dia ada crowd dia sendiri. Faham tak? Sebab tu, kalau aku, cara aku berfikir, Harzan siapa-siapa pun, contoh, istilahnya jenis yang lempar dia dengan siapa-siapa pun dia boleh naik weh. Sebab dia sudah ada crowd. Satu benda sebenarnya aku macam impress dengan Harzan. Dia kalau menjawab soalan, jawapan yang dia lontarkan tu satu bersih, bernas, kedua tidak menyentuh hati pihak mana-mana, ketiga dia akan guna perkataan apa namanya tu dalam bahasa Melayu, perkataan-perkataan yang jarang diguna. Ada tu dia punya gelarannya untuk bahasa-bahasa itu. Ayat dia teratur, dia chill. Ya, bahasa-bahasa kiasan, betul? Kan? Dia petalah berbicara. Dan dia orang sangat teliti. Teliti dari segi kerja lah. Sebab daripada habis kami shoot time dia masuk first day tu, aku, Aina, Harzan, siapa lagi? Pika, Capik. Kan pergi jumpa Abel. Bukan jumpa lah. Alang-alang Abel duduk situ tu bercerita lah. Nazra tanya a few soalan dengan Abel tentang AI team. Dia nak kepastian gini apa semua. Dan untuk pengetahuan kamu, Harzan boleh tak one frame dengan Iqmal no? Tidak kisah itu job ke atau buat konten. Tak ada masalah. Aku dengar je jawapan tu macam yang, hah? Damn, Wisnu. Kan? Adam, no, thank you. Satu aku cakap, lepas ni, kalau macam Iqmal bosan-bosan, boleh je lah masuk konten. Tak ada masalah. Job pun boleh sama-sama dekat luar, tak ada masalah. Semua tu daripada mulut Abe, kami tanya hari itu. Dia tak ada masalah. Asalkan gitulah. Kamu kena faham lah kan? Betul. Muka Harzan lain. Time dia first masuk tu, first kau tahu kah expectation ku apa dia akan pakai makeup weh. Tapi jujur aku beritahu, siapapun yang makeup Harzan, dia tidak sama dengan cara makeupnya Kak Yati yang di Kelantan tu. Kamu setuju kan dengan aku? Makeupnya Kak Yati yang orang Kelantan tu, yang makeup Harzan, itu adalah makeup yang sangat sesuai untuk dia. Kalau orang lain makeup dia macam kuring sikit. Tapi yang Kak Yati tu sumpah cantik weh. Matanya dia kasih bold yang nampak macam faham tak? Yang macam fox punya eyes. Setuju. Oh ya kah? Oh, hebatlah kita. Memang kalau mata-mata anu kan, mata-mata wanita soleha, mesti kita boleh tengok, kita boleh menilai. Kamu tahu kapan di mana paling cantik si Harzan aku nampak? Di mana-mana, bila hari-hari pun cantik juga. Cuma ada satu yang memang dia bilang, aku tengok gambarnya tu, aku bilang, damn! Dia bukan pat, maksudku waktu bila dia nampak sangat cantik, yang time photoshoot kah? Tak pun launching yang di Kelantan tu, apa? Raja Perfume. Yang bajunya macam ada, itu super cantik weh. Super cantik. Dia bilang, damn, Iqmal no lagi pakai suit color nude gitu, brown nude, damn. Baju coklat, yang baju coklat tu beb. Ada kan baju coklat tu, itu sumpah cantik. Bukan Arabian Night. Arabian Night kah? Bukan lah. Ada yang gambar dorang di post yang photoshoot. Yang photoshoot di situ sumpah cantik weh dia. Meletup kan? Dah apakah kau cerita? Bukan apa, beb, tidak masalah. Sebab dia bukannya privacy pun.
Daus ni nak ketua ke nak mem? Oh, tiadalah bah. Aku tuh bah, aku sudah ucapkan awal-awal dengan kamu. Aku adalah orang yang terawal yang akan tawarkan diri untuk jadi dulang boy nanti. Kenapalah kalau bilang orang tukang kaut-kaut lauk tuh. Yang penting aku kena pakai crop top. Kalau Iqbal no benarkan, oke go. Aku jadi pengaut-pengaut lauk, paham kah? Tukang ambilkan lauk orang. Gini. Contoh macam ada abang-abang jim-jim kan datang. Aku jaga lauk ayam goreng nih. Kenapa bang? Adik nak ayam tu nak 5 ketul boleh? Tak boleh bang, sebab stok kita cukup-cukup je. Catering kita ambil 28,000 orang saja. Jadi abang orang ke 7,432. So tak boleh lebih bang. Dua maksimum, minimum 1. Abang nak ke atau tak nak? Ke nak pelempang? Okey, 2 je Okey, bersyukur bang. Kalau nak lebih, beli sendiri. Thank you, next. Ya bang? Ayam goreng. Damn, begitu. Jadi pengapit. Coy, lauk je. Lauk je sponsor.